Masih kena simpan emas ke kalau harga emas dah mahal? Nak tahu jawapannya? Tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Nak simpan waktu harga emas naik ataupun waktu harga emas turun? Sebenarnya dua-dua pun bukan waktu terbaik. Siapa ada ilmu, dia tahu apa yang dia buat. Bila tuan-puan ada ilmu, harga naik pun tuan-puan masih lagi membeli, apatah lagi harga turun mesti tuan-puan beli borong. Jika tuan-puan ada ilmu, bila harga emas naik, tuan-puan tahu harga emas sekarang lebih murah berbanding beberapa tahun akan datang. Tuan-puan beli emas bukan untuk jual 2 minggu depan, tapi untuk simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Walaupun harga emas ada turun dan naik dalam jangka masa pendek, tapi kalau tengok sejarah 20 tahun harga emas naik secara purata sekitar 10% setahun, lebih baik berbanding biarkan duit dalam ASB dan tabung haji. Jangan risau tuan-puan, sebab harga emas akan terus naik dalam jangka masa panjang. Sebab faktor yang melekat dengan sistem duit itu sendiri iaitu inflasi dan penurunan nilai mata wang. Bila tuan-puan faham pasal emas, ia bukan lagi soal harga, tapi berapa banyak gram atau berapa banyak keping emas yang kita berjaya kumpul. Kalau tuan-puan ada emas lebih banyak, confirmlah tuan-puan lebih kaya. Tentang kenaikan harga, ia cuma persoalan masa sahaja. Jadi sebenarnya tak ada waktu terbaik pun untuk tuan-puan simpan emas. Ingat pesan mentor saya, bukan emas yang menjadikan kita kaya tetapi ilmu. Jom tuan-puan yang berminat untuk alihkan kekayaan dalam bentuk emas bermula RM100 ataupun 1 gram, boleh rujuk di pin video saya sekarang juga. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.